So first mata akan cari daun. So when kita nampak corak daun tu ataupun warna daun tu lain sikit, cantik sikit, the first thing comes to the mind is, boleh tak kita petik daun ni? Boleh tak kita bawa balik? Setiap helaian daun memiliki bentuk, urat dan coraknya yang tersendiri. Bagi sesetengah insan, daun bukan sekadar sebahagian daripada alam, tetapi sumber inspirasi yang mampu melahirkan sebuah karya. Di Seremban, Radha bersama suaminya, Ciwen, memanfaatkan keindahan alam ini melalui teknik ecoprint, menghasilkan fabrik yang membawa identiti alam semula jadi. Saya sebenarnya daripada bidang engineering dan I quit my job because my children went to school. So selepas mereka mula membesar, I rasa I need a hobby. Sebab I just want to do something from home. So bila I pergi ke PSJK nak belajar craft, di sana saya dapati mereka mengajar kursus ecoprint. So I was very impressed dengan kursus ni sebab dia menggunakan daun yang sebenar daripada alam semula jadi. So it's very fascinating bila kita dapat tahu yang daun boleh menghasilkan motif dan corak yang begini cantik. So I came back and I told my husband. Fortunately my husband pun dia suka gardening, dia suka nature, dia seorang hiker also. So he was very interested. So kami berdua lepas tu mula belajar lah. Kita cuba buat banyak R&D tentang daun and apa karakteristik daun tu, apa color yang daun boleh keluar. Di sebalik hasil yang indah, semuanya bermula dengan pemilihan daun. Menjadi rutin Rata setiap pagi untuk memetik daun di halaman rumahnya kerana beliau lebih gemar menggunakan daun yang masih segar bagi menghasilkan corak yang lebih jelas. Kalau kita sudah petik daun, so lepas ni kita akan mulakan proses menyusun daun ke atas kain yang kita nak buat. So kali ni kita pilih blouse, so kita akan buat dengan blouse. So kita akan ambil plastik dulu, kita akan bentangkan plastik. Okay, ini adalah blouse yang kita sudah modern 3 hari lepas. So kita perlukan dalam 2 hari untuk kita siapkan modern. Dan hari ini kita rendam dalam air kapur. Okay, air kapur. So untuk menguatkan lagi penerimaan warna daripada daun tu. Bila buat proses ecoprint ni, kita tidak boleh gunakan kain yang ada polyester. Hari ni kita buat warna putih kerana kita tak gunakan warna. So hanya kita nak tengok corak daun saja. Kita letak daun ni, kita dah terbalikkan kain tu supaya yang kat luar tu dah dekat belah dalam. Bila kita susun daun ni akan kena belakang dan depan. So nama daun ni daun jati. So hari ni kita guna daun jati sahaja. Ecoprint sebenarnya mempunyai beberapa langkah. Langkah pertama is pembersihan. Kita menggunakan soda air. Langkah kedua ialah modern yang dah buat. Kita gunakan alum dan sodium untuk membuat modern. Selepas tu baru kita buat pengukusan. Itu hari ni kita buat pengukusan. Daun ni kita ada bahagian depan dan bahagian belakang. So belakang ni biasanya kita letak supaya kita boleh nampak urat-urat itu. Kalau kita letak bahagian ni, uratnya tak keluar sangat. Jadi yang ni kita cuba letak supaya urat tu boleh nampak. Setelah susunan daun selesai, kain dibungkus dengan plastik sebagai lapisan pelindung. Langkah ini penting bagi mengelakkan air memasuki kain sepanjang proses pengukusan, sekaligus memastikan corak daun terhasil dengan lebih baik. Selepas itu, kain yang telah dibungkus digulung dengan kemas sehingga padat sebelum diikat rapi. Gulungan yang mampat membantu memastikan setiap helaian daun melekat sempurna pada kain. Kemudian, barulah ia melalui proses pengukusan. Ecoprint ni actually sebenarnya bukan sahaja kita boleh buat tekstil, that means kain. So daripada kain tu saya jadikan pakaian. Salah satu produk yang saya paling suka dan ialah frame, photo frame. So kami pernah buat satu photo frame dan kami gantung di ruang tamu kami. Okay, so setelah 2 jam kita kukus. So kita akan keluarkan daripada periuk kukus dan kita akan buka untuk nak tengok kita punya hasil yang telah kita
buat tadi. Kita keluarkan balik getah dia tu. Kita buka balik gulungan yang semalam pagi tadi kita buat. Tadi yang daun yang kita susun tadi, daun jati. So, if you see daun jati memang mengeluarkan colour ni lah. So kita kena buang daun yang kita letak tadi. Ini warna gold. Sama daun jati tapi dia mengeluarkan warna keemasan. So that's why kita kata ecoprint tu kita tak boleh buat yang serupa. Setiap satu produk tu dia akan menghasilkan corak yang lain. So kita boleh nampak dia punya warna, ada yang gold, ada yang hijau, ada yang merah. Okay, harapan saya I'm really wishing saya boleh membawa Rahsia Empire ke antarabangsa. Kalau boleh setiap sekolah, kalau sekolah menengah, kalau ada sesi arts ke apa, I would suggest kalau sekolah boleh adakan kursus ecoprint. Dia akan membawa awareness kepada students yang our nature boleh bagi banyak kepada kita. So it's not that dia daun saja, dia akan kering, dia akan gugur and it brings nothing. Di sebalik setiap helaian fabrik, tersimpan sentuhan alam, kesabaran dan kreativiti. Seni ecoprint membuktikan bahawa keindahan semula jadi mampu diangkat menjadi sebuah karya yang bukan sahaja unik, malah penuh dengan nilai dan makna.